Ni lah jadi dia bila pakai kaliper kopi ori. Hari ni kita ada sebuah skuter Vario 150 datang bengkel nak tukar brake kaliper baru sebab kaliper lama yang dipakai tu brake je kosong. Bahaya betul. Jadi owner Vario ni mengambil keputusan untuk bertukar kepada brake kaliper 4 port daripada SYS. Tapi brake kaliper saja tak cukup. Nak bagi brake ni betul-betul gigit, kenalah pasang sekali dengan master pump dia. Lawa juga warna hitam ni. Selalunya hitam tak berapa nampak sangat. Tapi sebab Vario ni pakai sport ring chrome, nampak kena dah smart. Wah, gentle cakap memang nampak garang daripada biasa. Yang dah macam teracun tu korang jangan risau. Kaliper SYS ni boleh pakai dekat macam-macam jenis motor. Ada banyak bracket, ikut korang pakai motor apa. By the way, sebelum ni pun owner baru ni memang dah pernah guna barang SYS. Tengok absorber belakang dia, memang mantap. Boleh adjust lembut keras dia dan nak corner pun lagi sedap. Okey, dah siap pasang, kita basuh dulu kotor-kotor dia. Lepas tu kita bawa pusing-pusing test brake dengan master pump daripada SYS ni. Macam gini lah baru brake. Tekan je makan. Barulah rasa nak bawa motor tu selamat dan yakin. Lawa pun lawa bila tengok. Memang sesuai sangat lah kalau korang nak upgrade ke 4-port kaliper dekat motor korang. Jadi korang kalau mencari brake kaliper atau barang-barang SYS yang lain, boleh datang dekat bengkel MSCV Alliance dekat Kampung Melayu Subang ni. Apa-apa Roger je nombor kat bawah.